Assalamualaikum, kalang saya di Bukit Putus sekali lagi untuk naik Gunung Api. Tepat 1 tahun lepas saya naik kali pertama, ini kali kedua. Tapi kali ini ada sedikit kelainan, saya naik ikut Bukit Putus dan insya-Allah akan turun melalui Ulu Bendul. Dia katakan trek Ulu Bendul ni lebih kejam lah. I will soon find out. Okay, tadi saya park kereta dekat Ulu Bendul. Kemudian ada kawan bawa pergi Bukit Putus, so that nanti boleh naik ikut Bukit Putus dan turun ikut Ulu Bendul. Kemudian bila dah sampai Ulu Bendul, naik kereta pulang semula ke Bukit kereta saya kat Bukit Putus. Kereta saya dekat Ulu Bendul. Confuse pula dah. Nanti saya akan bawa penumpang lain lah. Bawa pendaki lain ke semula, balik semula ke Bukit Putus. Sejak kita tak perlu ni, apa tu? Permit. Permit kat mana? Ni. Oh tu. Permit. Mana kak? Kak tak datang. Alah, kenapa tak bawa kak? So ambil mana-mana boleh Mana-mana. Alright. Okay, permit. Okay. So nanti turun ikut Ulu Bendul, kemudian bawa pendaki lain pulang ke Bukit Putus. So itulah plannya. Otherwise kalau nak jalan kaki boleh juga daripada Ulu Bendul ke Bukit Putus, tapi jarak dia 4 ke 5 km, jauh. Okay, sekarang kita dekat starting point. Permit ni RM5 seorang. Kena bayar kat siapa ni? Abang Alvin. Kena bayar? Okay. Trek ni simple, turun tu pun simple. Tapi kalau kita daripada Ulu Bendul, memang tak simple lah. Kalau saya nak bawa korang daripada Ulu Bendul, kena tengok dulu orang dia macam mana. Sebab Ulu Bendul tu memang dia tegak kan. Tapi turun pun nanti tegak. So semua rasa sihat kan? Tak ada siapa yang sakit Alhamdulillah. So siapa nak naik dulu sebab saya akan jadi last man. Okay. So nanti kita jumpa kat peak. Siapa sampai peak, carilah satu tempat lapang untuk kita duduk ramai-ramai, makan ramai-ramai apa semua kan. And then kita ambil gambar semua. Kita expect sampai atas. Kalau kita gerak pukul 8.45, kita sampai atas dalam 10.30 macam tu kot. 10.30 atau awal lagi. Paling lewat pun pukul 11. Dia tak mungkin jauh lagi lah. Dia paling jauh pun perjalanan ni 1.5 jam atau ke 2 jam je. Kalau lagi slow tu mustahil lah. Kita sampai kat atas nanti kita ambil gambar. Sekarang tepat pukul 8.37. Okay, kita start 8.37, 2 hari bulan Jun. Ini cuti birthday Agong, 2 hari bulan Jun tahun 2025. Kita start now. All the best to us. Okay, officially start. Trek mulanya guna tangga batu. Okay, seperti mana pernah saya update dalam video angsi saya pertama. Awal-awal lagi dah mengejut. Right. Awal-awal lagi dah cungap. Okey, tangga lagi. Tangga dawai. So kena hati-hati sikit lah sebab dawai ni dah banyak dah rosak. Takut menusuk dalam kaki. Pakai kasut yang elok lah. Saya hari ni pakai sandal. Terdedah sikit lah dengan bahaya. Not really recommended. Tetapi saya nak cuba nak ringankan pengalaman hiking saya kali ni. Biasanya saya pakai kasut Quechua yang waterproof tu. Kasut terberat. Ok,
Okay, kita tak habis tangga lagi. Cungak-cungak dah. Dan tangga lagi. Gunung sini seperti mana pernah saya update setahun lepas, bukan untuk beginner. Bukan untuk beginner ya. Yang dah biasa hiking saja boleh. Ini intermediate level. Okey, laluan bertangga dah habis. Sekarang kita masuk denai. Ada tali sini. Saya nak hilangkan cungak saya sekejap. Lepas minit tahan tu pergi Apa? tak lookout tu, lepas tu naik ke sisi lookout point. Ni sarang apa ni? Semut ke apa? Okey, jangan ganggu dia, biarkan. Okey, trek Ansi ni memang naik dan naik. Tak silap saya ada turun juga sikit. Tapi otherwise memang trek Gunung Ansi ni memang naik saja. Santai-santai je kak, tak jauh pun gunung. Yalah tahu. Santailah tu. Tu dia trek naik Ansi. Inclination roughly 30-35 degree. Dan naik agak jauh jugalah. Rehat lebih kurang 5 minit saja. Kurang 5 minit di checkpoint yang pertama ni. Sambung perjalanan semula. Minum dah 100 plus, dapatkan tenaga sedikit. InsyaAllah. Wish me luck. Okay, trek selepas checkpoint 1 tadi landai. So, dalam masa untuk berehat. Bukan berehat, berhentilah, berehat berjalan lah. Sebenarnya bila hiking ni kita tidak banyak berehat. Tapi bukannya arti kata berehat berhenti baring-baring, tidak. Tapi berehat ni dari segi macam ni lah. Dapat bonus macam ni, jalan landai. Itulah masa rehat sebenarnya ketika hiking ni. Sebab tenaga yang diperlukan untuk berjalan ni jauh kurang daripada tenaga yang diperlukan untuk mendaki atau untuk turun gunung. Okey, trek berbecak sedikit. Saya pula pakai sandal dengan stocking. Not ideal. Tapi lah, we make the best. Jalan atas dahan-dahan pokok, atas kayu balak, untuk avoid stocking ni basah terlalu awal. Kalau di akhir-akhir pendakian basah tak kisah sangat. Bila di awal-awal tidak basah tu tak syok sikit lah. Wah, laju dia orang ni. Dia orang ni trail runners. Okey, kita dah sampai pondok. Dulu saya berhenti kat pondok ni. Saya ingat tak mau berhenti kali ni. Sekarang dah pukul 9.11 minit. So sudah lebih kurang 25 minit lah mendaki. Okey, teruskan.
Saya jalan dulu Okay dek, steady dek. Ni bonus. Jalan data bonus. Naik balik. Jadilah bonus kejap. Okay, naik semula. Jalan dulu The first viewpoint. Ini arah mana ni? Bukit Putus kan? Jalan Bukit Putus lah tu. Nampaklah Gunung Ganang. Okey, teruskan. Dua km ni jarak perjalanan 2 km ke atau 2 km lagi nak sampai puncak. Saya tengok saya punya sports tracker. Ah, 2 km lah. 2 km total hike so far. Hi, morning. 1.9 macam tu. Sudah 49 minit so far. So rasanya mungkin dalam 1 jam lagi kot sampai insyaAllah. Sekiranya saya laju lah. Kalau saya boleh maintain pace ni insyaAllah 1 jam lagi boleh sampai insyaAllah. All the best to myself. Track dia melandai sekarang ni. Setahun lepas saya hiking Angsi ni, saya dah agak terlupa dah track dia macam mana. Banyak landai buat masa ni. Tapi nanti akan mencanak semula lah. Sekarang ni track ni saya seorang saja. Saya cuba nak jalan laju sikit. Sebab hari ni saya hike dengan kawan-kawan. Saya tak bawa isteri. Kalau saya bawa isteri, saya kena temankan dia. Sekarang ni saya nak cuba nak hike lightweight dan cuba nak laju sikit, tengok berapa lama saya boleh sampai puncak. So far so good, alhamdulillah. Harap-harap tak ada diserang sakit lutut ke kejang kaki ke apa-apakah. Okay, buat lagi satu checkpoint. Jalan becak. Ada satu lagi checkpoint sini. Checkpoint ni jalan becak. Assalamualaikum. Okey, selagi larat, selagi kita daki, kalau tak perlu rehat, tak perlu rehat lah. Nak cuba sampai puncak tu cepat-cepat. Yang lain tu ramai trail runner tu. Aku ni dah tak larat dah nak bertrail run. Sekarang ni baru ada track turun sedikit. Tadi naik saja. Naik dan kemudian mendata lama lah. Kemudian lepas mendata lama tu naik sikit. Naik pada kecerunan yang rendah lah. Sekarang ni turun pula dengan kecerunan yang rendah juga. So not so bad. Ni kawasan becak ni rasanya tempat air bertakung lah sini bila hujan. Sebab dah lama tak hujan sebenarnya ni. Sekarang ni musim panas saja ni. Walaupun dah lama panas tapi sini masih berbecak lagi.
So mungkin pakai sandal ni tak pernah sesuai lah kalau musim hujan. Kecuali kalau tak kisah basah lunyai semua stokin tu. Kalau tak kisah basah, okey. Otherwise, pakailah kasut yang suitable. Pakai kasut waterproof ke. Saya sekarang ni cuba nak mengelak becak as much as possible. Tapi nanti tak boleh nak elak juga sebab nanti ada river crossing kat Ulu Bendul. Tapi saya tak maulah basahkan saya punya stokin terlalu awal. 3 km. You can climb up a mountain with downhill thoughts. Okay, nice word of wisdom. 3 km. Saya dah tak ingat berapa jauh, berapa km dah naik atas pergi Angsi ni. Berapa km? 4 km setengah kot macam tu rasanya. 4 km setengah lah. Tak silap saya. Dah lupa dah. Saya kena tengok balik saya punya Sports Tracker. Ataupun tengok balik video YouTube saya yang lama. Alhamdulillah, so far saya masih boleh lagi berjalan dengan laju. Sebab track dia so far landai. Okey, sekarang ni track naik ikut akar-akar pokok. Tapi keturunan dia taklah tinggi sangat, dalam 10 darjah. Tak mencanak sangat lah. I'm trying to keep my pace as much as possible. Ni memang naik. Walaupun tak mencanak sangat tapi naiklah. Dia makin hari nombor anak-anak saya. Tak nak cerita. Apa-apa. Saya potong dulu ya. Silakan. Boleh. Okay, all the best. Saya ingat saya nak take fast di sini. Minum air sikit. Makan biskut. Rehat dulu. Okay, kali ni bawa penat sikit sebab naik bukit. Inclination dalam 15 darjah. Saya dah hiking, sedang mendaki. Saya sudah mendaki 1 jam 26 minit. Sudah bergerak 3,5 km. Altitude sekarang ni hampir 700 meter. Okey. Peak dia 850 lebih, jadi ada lagi dalam 160 yang tu. Okey, saya punya geng pun dah sampai sini dah. Adik dah sampai sini dah. Steady adik. Ya Allah Akbar. So saya nak sambung balik dah pendakian. Allah Akbar. Okey, jalan dulu. Dah rehat 5 minit lah tadi. Okey, sudah refuel. 100 plus dengan biskut. Kita ganti balik mana yang kita dah tinggal tadi. Ni ada tali. Sebab dia curam sikit. Guna tali lah. Bantu. Oh, okey. 20 darjah. Boleh tahan. (20-25 darjah ni. Atas tu mungkin 30 darjah. To give you some sense about dia punya
kecurunan dia. Macam tu lebih kurang. Ada 25, 30. Dah nak sampai dah kononnya. Okey, tadi trek naik jauh juga. Sekarang ni mendatar semula. Rasanya macam tak jauh dah ni. Mungkin 1 km lagi ke rasanya. 1 km lagi trek kemungkinan lah. Saya agak-agak je. Jalan mendatar tadi sekejap saja. Sekarang kita naik atas bukit balik. Ada trek bertali sini. Rasanya mungkin tak perlukan tali kot. Saya lalu ikut tepi ni. Mungkin boleh insyaAllah. Saya tengok saya punya hiking sandal ni grip dia okey saja. Hanya jangan atas akar pokok yang licin sudahlah. Yang bergerigi macam ni okey. Rasanya saya dah sampai puncak. Itu puncak eh? Alright, thank you. Saya dah sampai puncak. Puncak Gunung Angsi. Okey. Dah sampai. Alhamdulillah. 你不要这样子猥亵自己。没有猥亵。我觉得你有。 1 jam 45 minit. 4.3 km. 825 kat sini. 825, betul lah, 825 meter. Kalau ikut daripada batu ini pun 825. Tahu. 820 meter. So this is my new record. Dulu saya langgang kangkung dengan isteri, naik 2 jam 10 minit katanya. Ada beruk di sini. Beruk dia pun dah roboh. Beruk dia dah roboh. Ni ya. Hai. Roboh dah. Jumpa lagi satu. Jam baru 10.25 pagi. Terlalu awal untuk makan lunch. Mungkin top up air, makan biskut lagi 1 pack tu. Sudahlah. Oh, nak ambil gambar. Okey. Di atas ni ada viewing point. Jadi viewing point dia ramai orang queue nak ambil gambar. Biarkan dulu lah. Sini ada shaded area. Itu tempat berbumbung, dan sini bawah pokok. Assalamualaikum. Oi, sampai awal Berapa lama dah sampai? Baru 10 minit. 10 minit? Wah. Memang biasa naik kot. Boleh lah.
Allah Akbar. Kemang bawa tembikai. Bukan. Kita untuk buat makan mulut. Pegang ni. Kenapa? Pegang tembikannya. Dia aku tenang. Ini dia. Bagi abang tu. Oh, Masya Allah. Kita dulu pula. Dia ni. Terima kasih. Tembikai. Bismillah. Tembikai. Sikitlah. Kenduri. Kenduri. Kita rest. Nanti 11.30 kita kemas-kemas. Gerak ah. Berhenti dia. Kalau dah Ni, ni nasi lemak kita ni. laju. So kita bawah sampai lebih kurang pukul 3.30. Yang tu tak boleh cover lah, Gunung Angsi tu. Kami berehat hampir lebih 1 jam di puncak. Sekarang pukul berapa? 11.34. Akhirnya kami turun. Dan kami turun ikut Ulu Bendol sekarang ni. Okay, ini first time. Sebelum ni saya naik ikut Bukit Putus, turun semula ke Bukit Putus. Sekarang ni naik ikut Bukit Putus, turun ikut Ulu Bendol. So wish me luck again. Hopefully tak ada injury. Oh, ini ahli rumah biru tadi ni yang saya potong 2 kali tadi. 2 kali. 3 pun dah potong. Okey, trek dia sekarang menurun. Dengar ceritanya trek ni turun saja. Mungkin ada satu stres tu naik balik. Sekarang turun saja. Ada menurutnya juga, menurut Akram tadi, tak banyak, ada satu simpang saja. Dan akan mengambil lebih kurang 2,5 jam. Estimation lah. Sekiranya tak ada masalah, apa-apa masalah berlaku lah. Okey, tapi turun ni kelemahan saya yang paling ketara sekali lah. So far so good. Trek nampak cantik. Tapi nanti mandi air terjun, mandi sungai. Oh, tapi kalau naik ikut sini trek macam ni jenuh juga ni. Boleh tahan ni. Ya Allah. Ini tinggi ni. Tinggi ni. Naik 6-4 jam, turun balik Ulu Bendol sejam, 2 jam. Kena guna tangan. Ya Allah, Akbar. Okay, dahsyat sini inclination dia. Nasib baik kami turun kat sini. Kalau naik kat sini, pancet ni. Inclination berapa degree ni? 70 degree. Memang kena daki dengan tangan ni. 70 degree. 65-70 degree. It's not an easy one. Bukan senang nak panjat sini. Turun mungkin mudah sikit lah. Untuk orang sakit lutut pun kalau boleh berpaut pada pokok, taklah susah sangat rasanya. Kalau dapat berpaut pada pokok. Memang dahsyatnya turunan dia. Okey, baru landai sikit. Boleh rehat lutut. Okey, sini ada cabaran sedikit lah.
Tinggi. Pakistan ni. Ada dua pilihan, sama ada turun ikut sini Tarik ke? atau turun ikut sini. Dua-duanya pun nampak sukar. Pegang tali tu. Terbalikkan badan, terbalikkan badan. Ni pegang tali tu macam bomba turun bangunan. Pegang bunyi ni itu macam surat di tangan kat badan ni kuat. Baik, saya bantu. Boleh bang? Nak naik pun susah nak. Kaki kanan, Kaki kanan situ, kaki kiri dekat. Aku kaki kanan dia atas lagi. Dekat akak. Ikut sini boleh turun. Dalam bumi. Ustaz bang. Dalam bumi tu. Okey, kita cuba. Ikut sini. Okey bang okey. Cuba kat sini. Penat dah daripada bawah kan. Okey, alhamdulillah dah terjun juga. Memang tahu. Alright, alhamdulillah. Saya pun tak sanggup naik daripada sini. Ikut sini boleh juga kot. Dia goyang sikit lah. Ini boleh letak kaki kat sini. Turun dulu. Itu tali tu. Ikut macam tu okey ke? Jangan berdepan. Tengoklah. Tak ada tempat paut tu. Guna tali. Itu ada. Pakai kayu. Minggu lepas dia turun tempat yang sama. Oh, dah sama dah. Boleh terjun lah macam tu. Terjun tak boleh. Sini boleh ikut dengan akar ni. Saya turun ikut situ. Turun ke sini. Itu, bukan akar. Kalau akar tu boleh tahan jugalah. Okay, thank you. Oh, ni tak ada. Ni tak turun. Ni dia lompat je kan? Lah. Lompat je. Okey. Tak ada tembikai okey. Tak sampai mana? Tak sampai semesah. Nampak. Okey, bertembung dengan pendaki yang nak naik. Okey, bagi dia naik dulu lah. Alright, habis lah. Okey. Trek sini memang awesome. Banyak cabaran dia. Campak situ. Alright. Oh, ni memang dia gelap tak apa? Dia gelap. Gelap tak apa. Dia save bateri tu. Oh. Tak boleh, tak nampak apa yang saya rakam. Tak nampak yang rakam itu je lah. Alright. Yang Saya turun tak ada pattern bang. Ikut je lah. Ikut cara mana nak. dah. Ya? Weh, stick awak tu. Tu curam, stiff. Fokus dengan tu penurunan tu. Panikam di stick yang betul Okey.
Okey. Ada macam checkpoint di sini. Tempat campsite. Ada nampak view lah sikit dari sini. Okey, dahsyat juga tadi. Turun tu. Kesukaran yang tinggi juga tu. Sebab dia curam sangat. Ada banyak tali, memang teknikal sungguh lah. Kena guna tali. Pegang pada akar semua tu. Okey, teruskan perjalanan. Masuk, ikut kanopi. Tunduk sikit. Apa yang habis? Oh, yang suka macam tadi habis lah. So ini sekarang ni senang lah. Datar dah. Okay, that's good to know. So tadi is like the most difficult stretch. Sekarang ni banyak mendatar. Bukan mendatar lah, I mean tak teruk sangat lah. Sudah 2 jam 50 minit. Itu tak termasuk rehat di puncak tadi. Puncak tadi rehat 1 jam lebih. Dah 5.86 km. Altitude 436. So almost separuh dah. Tengok track. Oh, perjalanan turun masih jauh lagi. Masih jauh lagi, baru cover tak sampai 1/3, baru 1/4 cover perjalanan turun. Ada panjang lagi. Okay, ni where we are now, itu destinasi kita. Lepas tu kita habis. Trek ni memang menurun dia sekarang ni. Dan agak curam juga. Tapi rasanya akan ada landai nanti sebab jarak perjalanan masih jauh. Kami baru cover 1 suku perjalanan. So kalau lah kita turun banyak turun banyak sangat turun, maknanya trek di depan nanti tak banyak turun dah lah kan. Secara logiknya lah, ataupun naik semula. You are losing altitude very fast now. So nanti dia akan maintain relatively flat lah. That's what I thought lah. That's what I think lah. Hopefully so lah. Sebab turun macam ni very punishing to my knees. Saya turun ni pun kena ada teknik dia. Kena banyak berpaut pada pokok supaya tidak berikan beban 100% pada lutut kaki saya. Oh, jauh lagi tu nak turun. Trek ni memang hebat lah. Sekarang ni baru ada trek menaik. Naik pun dah tak curam sangat lah. Landai saja. Setelah jauh tadi, berapa 1 km atau 2 km turun saja. Sekarang ni baru naik sedikit landai. Sekejap je pun sudah dah flat. Flat ni kena turun balik. Itu pun landai juga. Dekat stres macam ni bolehlah nak berjalan laju sedikit. Kejar masa. Okey, menaik semula sedikit.
masih boleh bergerak dengan laju dengan pace yang sedikit tinggi lah. Nak cuba kejar grup yang depan. Tadi saya turun lambat sangat tadi. Turun balik. Tapi landai saja. Sudah ada kedengaran bunyi sungai. Mungkin ada river crossing sekejap lagi. Saya dah sampai anak sungai. Saya seorang saja sekarang ni. Terpisah daripada grup. Sebab saya pilih nak kecut saja tadi. Daripada grup belakang tadi. Dengan kemam tadi. Agak gayanya. Oh, tapi track ahead tu nampak jelas tu. Saya boleh lah. Okey, air sungainya jernih. Ini sungainya. Air pun tak deras, cetek saja. Bolehlah kalau nak cuci muka. Sekejap saya rehat di sungai, basuh muka, basuh tangan, kemudian saya naik semula. Ada jumpa satu grup pendaki dari Ulu Bendul baru nak naik Gunung Angsi. Ada 4 orang tadi. Dia kata grup saya yang depan saya ni tak jauh sangat pun. Mungkin kalau saya jalan laju-laju boleh jumpa kot. Ada anak sungai lagi sini. Anak sungai yang kecil lah. Okey. Lintas lagi. Banyak anak sungai ni ataupun drainage. Saya pun tak pasti drainage ke anak sungai. Banyak sini. Ada konkrit. Macam perparitan lah. Okey, saya nak berlari sekejap, nak kejar yang depan tu. Ada bunyi sungai lagi tu. Okey. Tak boleh berlari sebab banyak batu berlumut. Sambung lari. Anak sungai lagi. Bunyi sungai kuat tu. Depan ni ada sungai lagi besar. Sungai besar lagi ni. Ada nampak orang tu tengah buat river crossing. Itulah ikut grup saya. Tanggal kasut. Basuhkan kaki sekejap lah. Really nice. Air je sejuk. Oh. Rasa macam nak mandi ya. Ada ikan. Banyak ikan.
Jauh, jauh, jauh. Jom tengok ikan sekejap. Seronok dapat berendam. Dah hike tadi, dah mendaki turun, dah panas badan, berpeluh. Guna dapat berendam air sejuk, air sungai ni sejuk. Memang menyegarkan lah, memang seronok lah sini. Di situ ada nampak orang menjala ikan tu. Sini banyak ikan, kalau menjala sini memang dapat banyak ikan. Tanya saya tak pasti ikan di sini dipelihara, di-protected atau tidak ni. Tapi nampak dia jala ikan tu. Betul lah. Banyak ikan tu. Hampir sejam juga kami berehat di sungai ni, mandi-mandi, makan, solat Zuhur. Dan sekarang ni kami nak bergerak semula untuk ke Ulu Bendol. Sebenarnya sungai ni boleh juga kalau piknikers biasa nak datang, tapi kena berjalan 1 jam jugalah daripada kapak Ulu Bendol kalau nak datang sini. So itu dia keistimewaannya kalau hiking Gunung Asi arah ke Ulu Bendol ni. Ada air terjun. Seronok Andi. Jom. Sejam lagi kita dah keluar. Sejam lagi. 3 suku kita dah keluar. Oh, sini ada tangga konkrit ni. Ada rumah ni weh. Ni macam tempat piknik ni lah. Dulu ada rumah katanya. Ni siapa nak berkelas sini boleh lah. Kalau nak datang sini nak hiking 1 jam, boleh lah sampai sini. Alright. Terak dari sungai tempat kami mandi tadi untuk pergi ke Ulu Bendol pun nampak interesting jugalah. Dia tidak termendata, dia lalu tepi sungai tadi tu, turun naik di persisiran sungai. Cuaca pun alhamdulillah so far tak hujan. Cuaca panas sebenarnya, tapi sentiasa di bawah pokok shaded di bawah daun-daun pokok ni, daun-daun pokok. So tak panaslah perjalanan ni. Oh, pokok balak besarnya. Maai. Ikut bawah lah. Ikat bawah lah. Banyak semut. Dekat wayar apa ni? Wayar elektrik kot. Apa wayar elektrik buat dalam hutan? Tak pasti. Sampai satu checkpoint. Ya, 20 minit lagi nak keluar. 20 minit lagi. 20 minit lagi, alright. Station 4.
Jadi kita sampai ke persimpangan. Di sini kita tak boleh terus mengikut sungai. Ada satu persimpangan ni kita masuk ke dalam ni. Walaupun kita akan sampai juga tempat dia tuju tu, tapi jauh sedikit. Jadi kita kena ambil jalan dalam, jalan Danai. Jadi air sungai ni dekat hulu tadi jernih ya, sekarang ni semakin keruh jadinya. Sebab ramai orang mandi. Kita sudah sampai ke parking. Okey, kita sudah tamat pendakian. Ekspedisi kami sudah tamat. Semua kat sini. Pri, you kita tengok sini kan? Ya, okey tak apa. Jom. Jom, kita jumpa lagi. Ada nak ambil gambar last ke? Sana dah. So siapa yang nak naik kereta pergi sana? Tak ada? Tak ada. Oh tak ada? Oh, so sini saja. Dah ada orang yang patutnya parking sana, dia orang berlari yuk. Oh, pergi sana. Tak tahu. Dia diam, kita anggapkan dia orang tak ada dah. Wow. Alright. So kita jumpa lagi di ekspedisi yang akan datang, insya-Allah. Okay. Tamat sudah kita punya pendakian. Duration ini memang dah pening tu dah app ni. Dia tulis 15 jam 18 minit lah pula. Distance 10.77 km. Altitude 155 meter. Okey. Okey, saya parking Okey, bye. Situ je. Kita jumpa lagi insya-Allah. So itu track kita. Nampak ke? Itu track kita. Okey. Data yang lain ni dah pening dah 15 jam 18 minit bukan ya. Kita start tadi dia pukul 8.30. Sekarang pukul 3.30. Maknanya berapa jam lah? Tak, saya start dulu. Pendakian kita tadi start lebih kurang pukul 8.30 pagi di Bukit Putus. Sekarang ni di Ulu Bendol pukul 3 suku 3.20. Maknanya hampir 7 jam, 6 jam lebih lah. Tapi itu tidak termasuk 1 jam kami berehat di puncak dan juga 1 jam kami mandi di sungai. Sebenarnya dalam 4 jam setengah sajalah. 4 jam setengah saja total perjalanan daripada Bukit Putus ke puncak, kemudian turun ke Ulu Bendol. Sekali saya nak tekankan, hiking Gunung Angsi ni bukan untuk beginner. Untuk orang yang sudah ada experience ya, yang sudah ada sedikit kekuatan, yang sudah biasa mendaki gunung, bolehlah cuba track ini. Track dia tak susah mana sangat pun. Tak complicated, tak banyak persimpangan. Daripada Bukit Putus lagi naik ke puncak Gunung Angsi tak banyak simpang. Jadi senang sangatlah, siapa-siapa boleh naik selagi ada kekuatan lah, selagi ada stamina. Dan nak turun semula ke Ulu Bendol pun tak banyak persimpangan, kecuali tadi saja. Ada sedikit saja pun simpangnya kecil saja, walaupun dah sampai pun ke kawasan perkelahan Ulu Bendol. Situ saja ada persimpangannya. Otherwise track dia sangat mudah. Jadi di sini sajalah perkongsian saya untuk adventure saya kali ini. Percubaan saya pertama untuk mendaki, bukan yang pertama sebenarnya, yang kedua Gunung Angsi ni, tapi pertama kali sebab saya turun di Ulu Bendol. Jadi sekiranya perkongsian ini bermanfaat, like lah video ni.
subscribe kalau belum subscribe lagi, dan juga kongsikan dengan rakan dan tawalan. Jadi setakat itu saja. Semoga kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum.